Big Studio. Bang pula. Bang. Big Studio. Ya, korang siapa tim makcik dengan pakcik? Ya, sekarang ni korang, itu nama dia. Posting shot sendiri. Sebab posting, lepas tu bila orang komen tak kena dengan selera dia delete. Jadi namanya posting shot sendiri lah korang. Lepas tu kena block. Okay? Ramai juga yang DM Mama, kenapa saya kena block? Dah lah korang tak payahlah komen. Sebab tu korang kena block je. Okay? Ya, Mama ni dulu korang, awaknya Okay, Mama ni korang dulu asalnya. Mama ceritakanlah sejarah kelahiran aku ya. Okay, Mama ni korang dilahirkan pada 14 Mac tahun 1985 pada pukul 6.37 pagi di Sentosa Medical Center. Nampak beranak pun swasta ya? Nampak? Beranak Sentosa Medical Center. I kena cerita I punya sejarah swasta. Nanti you kata I duduk tepi jalan. Okay, I beranak dekat Sentosa Medical Center pada pukul 6.37 pagi waktu subuh. Alhamdulillah secara normal. Okay. Dan saya meneruskan persekolahan di Bandar Baru Sentol sehinggalah saya menjadi ahli kumpulan solehah ketika berusia 14 tahun. Jadi bermakna saya tidak menumpang populariti siapa-siapa. Okey. Saya masuk scholarship 14 tahun, kemudian menjadi menjadi model iklan Sangsek. Ulang balik ya, Sangsek. Faham? Jadi tak adalah istilahnya kalau Mama ni duduk tepi jalan ke, tak ada korang. InsyaAllah kalau tak kahwin dengan Papa pun, Mama insyaAllah dah tak duduk tepi jalan, ada rumah. Sebab Pak Mama sebelum meninggal, dia dah bagi tahu. Dia dah meninggal, dia kata dia ada rumah kat kampung. Dia kata rumah ni letak nama Ida, supaya nanti kalau Ida tak ada rumah, dia ada rumah dia. Alhamdulillah ada rumah kat kampung tu. InsyaAllah tak duduk tepi jalan. Okay? Tak payah buku dek. Kita heart to heart. Okay? Mama tak ada buku-buku. Okay. Lepas tu nak bagi tahu juga, saya ni tidak menumpang harta kekayaan sesiapa. Saya tidak menumpang harta kekayaan sesiapa sebab saya datang-datang saya kahwin, saya berniaga pasar. Suami saya pun niaga kat pasar. Okay? Jadi saya tidak mengahwini lelaki yang kaya. Okay? Saya tidak mengahwini lelaki yang kaya. Salah informasi tu, maksudnya makcik tak cukup menyelidik latar belakang saya. Okay? Makcik dengan adik-beradik tak close ke? Saya close. Adik-beradik saya semua lelaki. Kita saya ada grup Wasabi. Mana pula tak close. Okay? Makcik close semua. Okay? Makcik Alhamdulillah. Adik-beradik memang baik. Okay? Okay? Jadi kita nak cerita ni, korang tak payah buku-buku. Okay? Tak payah buku-buku. Okay? Lepas tu nak suruh pula aku tanggal tudung, tanggal stokin. Astaghfirullahalazim. Sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Okay, itu je. Jadi saya tidak akan mengomen tentang posting-posting yang shock sendiri. Kenapa kata shock sendiri? Sebab posting tu bila ramai orang bagi tahu Mama, bila dia orang komen semua kena delete, semua kena block. Okey, jadi itu bermakna dia posting shock sendiri. Okey, jadi shock lah sendiri kat situ. Crack lah penyokong kat situ. Okey, tak ada masalah. You nak kata I makcik bangkai ke? Nak pakai buku nota ke? Kau nak kata aku menumpang kekayaan orang ke? Dapat mertua kaya ke? Minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Tadi dah bagi tahu kan, saya lahir dekat hospital private tau, dekat Sentosa Medical Center, swasta. Alhamdulillah, mak saya beranak saya dekat hospital swasta ya. InsyaAllah tak duduk tepi jalan. Nak bagi tahu kok ada yang tak tahu. Kita bagi tahulah korang. Okey, okey. Okey. Ya, bapak saya dulu kerja polis. Mak saya dulu kerja dekat Tenaga Nasional Berhad. Alhamdulillah, kami 6 beradik cukup makan, cukup pakai, sekolah lagi, sekolah agama lagi. Alhamdulillah lengkap. Tak adalah lagi macam duduk tepi jalan merempak, tak ada lagi. Alhamdulillah belum. Okey. Ya, Lia Yasmin, iya betul. Jadi yang nak bercakap, sebelum bercakap tu, baiklah mengkaji salah silah dulu ya. Mengkaji, kalau patutnya dah ada buku tu, kan dah ada buku tu, patut dah mengkaji secara salah silah, tapi macam tak apa nak mengkaji. Sebab poin-poin tu tak apa tepat. Okey, sebab saya kahwin, suami saya tak kaya. Kami sama-sama berniaga kat pasar tani. Ya. Jadi tidak ada istilah saya menumpang kekayaan suami saya. Okey, saya kahwin tak ada apa-apa, rumah pun tak ada, kereta pun tak ada. Ya. Jadi harap-harap akak lah panggil akak. Aku dah makcik, aku panggil dia akak kan. Ya, tak apa dek. Sebab itu bukan ya.
Kalau kau cakap pasal Abang Aman ni, aku sedih. Tak nak cakap pasal Abang Aman ni. Kalau cerita pasal Aman ni memang sedih. So tak nak cakap pasal Aman ni sebab kesian dengan dia. Tu tak boleh. I very sensitive. Dah, tak nak cakap pasal Aman ni dah. Mama sebenarnya kesian dengan diorang tu. Ya, aku okey. Tapi kalau besok korang cakap Aman ni, Mama sedih. Okey. Tak apalah awak. Kalau saya kaki konten satu dunia pun, okey. Kalau saya kaki konten satu dunia pun, saya tidak menggunakan orang lain untuk konten saya. Okey? Tak apa. Actually korang aku tak kisah pasal tu pun. Cuma tadi korang sebut Abang Aman ni, Mama rasa macam kesian dekat Aman ni tu korang. Sebab dia terlalu muda untuk dia masuk dalam bab-bab macam ni. So bukan dia punya usia. Okay, bukan usia Aman ni. Tu je lah. So kalau boleh korang janganlah provoke Aman ni tu. Ain ke Aman ni ke, dia orang masih budak tau. Dia orang masih budak. So you kalau boleh janganlah provoke dia, jangan tanya apa-apa dengan dia. Tak apa, aku memang makcik pun. Dapat bulu makcik lah. Aku ni betul lah. Ya, budak-budak korang kesian. Diorang korang bukan umur diorang untuk menghadapi benda-benda macam ni kan. Tak apalah. Okay, biar aku je lah yang kena macam tu. Tak, I tenang je, you all. I tenang-tenang sahaja. Okay? I tenang-tenang sahaja. Ya, sebab tu lentas betul lah. Sebab Mama tak nak respon. Sebab itu yang betul ni. Nampak ni, baca kom kejap. Aku pin lah kejap, ya. Ya. Jadi itulah dia. Okay. So kita nak berniaga lah korang, ya. Nak berniaga, nak bagi kopi, nak menghilangkan kita punya stres ke, nak hilangkan kita punya penat-penat badan ke, mohlah kita minum kopi. Tadi pagi memang puasa. Hari ni korang memang puasa, jadi tak ada nak minum kopi pagi tadi. Tak sempat nak demo. Okay. Tak sempat nak demo. Okay. Okay. Apa reaksi Datuk Datin? Kau cuba kau tanya dia. Kau tanyalah dia. Mama tak sempat berbincang korang. Sibuk sangat. Okay. Tak sempat nak berbincang.